Okey. 1 minit 30 saat daripada sekarang. Assalamualaikum tuan dan rakan-rakan. Jadi untuk pengetahuan semua, keusahawanan telah diwujudkan di negara kita sejak Melaka mengadakan hubungan perdagangan dengan pedagang asing. Selepas mencapai kemerdekaan, kerajaan Malaysia telah menyedari bahawa keusahawanan mempunyai impak yang positif kepada individu. Jadi, dasar ekonomi baharu dan wawasan 2020 telah ditubuhkan untuk menggalakkan dan menyokong keusahawanan di negara kita. Berdasarkan Business Development Company iaitu BDC, antara kesan inovasi dalam perniagaan ialah dapat meningkatkan jualan sekaligus dapat mengelakkan kos pembaziran dalam perniagaan. Jadi inovasi dalam keusahawanan bukan sahaja dapat meningkatkan pendapatan, sekaligus ia dapat menyelesaikan masalah kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, umumnya pihak tilai menjual air boba sebagai trademark perniagaan mereka. Jadi, mereka telah menginovasikan minuman mereka dengan pelanggan boleh memilih paras gula yang mereka inginkan. Oleh itu, pelanggan boleh menikmati minuman kegemaran mereka sekaligus dapat mengawal pengambilan gula. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan-tuan dan rakan-rakan sekalian. Saya Dia Kristina daripada Globe Valuelist akan mengulaskan tentang inovatif dalam kepimpinan. Jadi cuba rakan-rakan bayangkan kalau kita duduk di dalam sebuah kapal yang tiada nakoda yang berani dan pantas dalam melakukan tindakan. Apa yang akan terjadi? Kapal itu hanyut kan? Jadi itulah yang saya ingin kaitkan dengan dunia sekarang yang penuh dengan cabaran. Macam mana kita nak lahirkan pemimpin-pemimpin yang berinovatif. Jadi saya berdasarkan data yang saya telah kaji, terdapat pelbagai pihak yang telah melakukan inisiatif untuk melahirkan pemimpin yang berinovatif. Seperti pihak MARA, pihak kerajaan dan juga pihak maktab kita sendiri telah melakukan sebuah kem kepimpinan untuk melahirkan pemimpin yang berinovatif. Bagaimana yang saya ingin menjelaskan tentang pemimpin berinovatif itu adalah seorang pemimpin yang sentiasa bertindak pantas jikalau ada berlaku sebarang kecemasan seperti kita punya situasi sebentar tadi. Hana tiba-tiba macam nak pingsan. Apa yang perlu pemimpin itu lakukan? Jadi, sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pitch nanti kali ini, saya memilih tajuk dalam inovasi teknologi alam sekitar. Jadi pada hari ini, kita melihat suhu semasa semakin meningkat. Ia bukan hanya kerana efek alam sekitar, tetapi kesan pulau haba yang semakin serius. Jadi, tahukah anda pada tahun 2023 dicatatkan oleh New York Magazine bahawa ibu negara mereka telah meningkat suhu sebanyak 8 darjah Celsius pada tahun tersebut, menyebabkan negara mereka menjadi semakin panas walaupun pembangunan di negara itu adalah pesat. Jadi tujuan pembangunan itu hanyalah untuk ekonomi tanpa memikirkan kepentingan masyarakat setempat dan alam sekitar. Jadi, resolusi yang saya akan bawakan pada hari ini adalah pembentukan satu inovasi bahan baharu dalam tambahan dalam binaan, iaitu mencipta satu jenis filem yang dapat memuatkan tenaga solar di dalam polimer tersebut dan dihubungkan dengan satu generator dan dipasang pada tingkat bangunan. Seperti yang kita tahu, cahaya matahari ini memantulkan tenaga daripada kawasan yang licin tu kepada kawasan sekitarnya yang akan meningkatkan kesan pulau haba. Jadi, why not kita cipta satu benda yang boleh serap terus, generate energy and dia boleh jimatkan tenaga elektrik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, adakah tuan dan puan tahu tentang kelebihan-kelebihan inovasi dalam keusahawanan? Jadi, saya akan menceritakan tentang kelebihan-kelebihan inovasi tersebut. Macam yang kita sendiri alami, pada masa dahulu kita sendiri membeli barangan secara jumpa dengan pembeli. Tapi pada zaman moden ini, negara kita telah membuat inovasi dengan membuat aplikasi online seperti TikTok Shop dan Shopee. So, jadi ini akan meningkatkan pembelian secara total dalam negara kita dan akan meningkatkan ekonomi negara kita. Selain itu, perkara ini juga dapat membantu jika kita ingin membeli barangan di luar negara seperti di China. Selalu barangan yang kita beli selalu di luar negara. Jadi dia akan mempermudahkan urusan kita untuk membeli dan menjual barangan di luar negara. Terima kasih. Hadirin dan hadirat, dalam dunia hari ini, ramai individu yang mempunyai bakat dalam usahawanan. Namun, bakat sahaja bukanlah kunci utama di dunia yang bergerak pantas ini. Oleh itu, terdapat ramai usahawan yang tidak lagi mengenal erti untung rugi
untung bersih dan sebagainya. Dan inilah yang menyebabkan mereka kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Sedangkan apa yang kita mahukan ialah kais pagi makan pagi, kais petang makan 1000 malam. Jadi di sini menurut FOB World Business, peningkatan sebanyak 85% keberhasilan apabila sesuatu usahawanan tersebut menggunakan inovasi dan teknologi di perniagaan mereka. Oleh itu, inovasi dan teknologi ini merupakan kunci utama. Sebagai contoh, kita boleh menggunakan kecerdasan buatan di dalam suatu perniagaan yang dapat menggabungkan jualan bersih, hasil jualan dan sebagainya. Ini dapat memudahkan lagi urusan penggunaan jualan tersebut dan dapat menunjukkan keberhasilan kepada pengusaha tersebut supaya lebih jelas tentang perniagaan mereka. Jadi, kuasa untuk kejayaan sesuatu usahawanan tersebut merupakan di tangan mereka sendiri. Kerana apa? Kerana mereka boleh memilih sama ada mereka mahu berkembang atau mahu tenggelam. Sekian, terima kasih.